Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhamizah Huda binti Muhammad Syafini mewakili kumpulan 2 untuk menerangkan konsep scaffolding dalam konteks pengajaran dan pembelajaran matematik dan bahasa Melayu di sekolah rendah. Ini ialah ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 6 orang yang bertukus lumus untuk menyiapkan tugasan kami bersama. Saya Nurhamizah Huda binti Muhammad Syafini. Saya akan menerangkan secara ringkas tentang pengenalan dan teori Vygotsky. Pendekatan pedagogi yang amat berkesan diperlukan untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian ialah scaffolding. Dalam konteks pengajaran matematik dan bahasa Melayu di sekolah rendah, scaffolding memainkan peranan penting dalam membantu murid memahami konsep abstrak dan menguasai kemahiran bahasa. Teori Vygotsky. Teori Vygotsky merujuk kepada pendekatan pembelajaran yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Dalam teori Vygotsky menekankan tentang perkembangan kognitif individu terjadi melalui interaksi sosial, terutama ketika murid terlibat dalam aktiviti pembelajaran bersama guru atau rakan sebaya yang lebih berpengalaman. Pembelajaran terjadi secara efektif ketika murid mendapatkan scaffolding dalam zon proximal development mereka. 3 komponen utama dalam teori Vygotsky ialah zone of proximal development, scaffolding dan juga bahasa dan pemikiran. Zone of proximal development (ZPD). Ini ialah konsep utama dalam teori Vygotsky. Ia merujuk kepada jarak antara apa yang boleh dilakukan oleh murid secara sendiri dan apa yang boleh dicapai dengan bantuan atau bimbingan orang yang lebih mahir. ZPD ialah kawasan di mana scaffolding boleh diberikan untuk membantu murid menguasai kemahiran baru. Bagaimana pula dengan scaffolding? Scaffolding ialah kaedah pengajaran yang memberikan sokongan kepada pelajar semasa mereka mengembangkan kemahiran baru. Ia bermaksud guru memberikan bantuan sementara, contohnya melalui petunjuk, soalan atau demonstrasi, dan menarik sokongan tersebut secara beransur-ansur apabila murid semakin mahir. Matlamat scaffolding adalah untuk menggalakkan pembelajaran yang lebih mendalam, membantu pelajar mencapai perkara yang mungkin mereka tidak capai secara bersendirian. Konsep scaffolding berasaskan kepada adanya tentang ZPD. Ini ialah perbezaan antara pembelajaran kognitif dan konstruktif dalam konsep scaffolding. Untuk kognitif bertujuan membantu pelajar mencapai pemahaman atau kemahiran yang lebih tinggi, manakala konstruktif ia mendorong pelajar membina pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Kita teruskan dengan teori dan pengaplikasian scaffolding dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Syahira binti Muhammad Ismandi, nombor matrik 156592. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori dan pengaplikasian kaedah scaffolding dalam bahasa Melayu. Di sekolah rendah, scaffolding dapat diaplikasikan dalam pelbagai subjek mata pelajaran, termasuklah mata pelajaran bahasa Melayu. Teknik scaffolding memainkan peranan yang penting dalam penguasaan kemahiran bahasa dan penulisan, terutamanya bagi kalangan murid-murid yang lemah dan kurang kemahiran menulis dan bertutur. Terdapat 5 kaedah yang merujuk kepada kaedah scaffolding, iaitu rewriting, drafting, review, editing dan outcome. Kelima-lima kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu dalam membantu untuk meningkatkan lagi kemahiran berbahasa murid-murid, terutamanya bagi kemahiran menulis. Terdapat 3 kaedah yang boleh diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu. Yang pertama, pengenalpastian keperluan pelajar. Yang kedua, penggunaan bahan bantu mengajar (BBM). Dan yang ketiga, kaedah konstruktivisme, kaedah pembelajaran aktif. Kita tengok kepada yang pertama, iaitu pengenalpastian keperluan pelajar. Seperti yang kita tahu, setiap pelajar memiliki keperluan yang berbeza dari segi tahap kefahaman dan kemahiran berbahasa. Jadi, pengenalpastian keperluan pelajar adalah sesuatu yang penting untuk memastikan dan menentukan bentuk sokongan yang sesuai dalam pengajaran bahasa Melayu. Selain daripada itu, ianya juga membolehkan para guru untuk memahami kekuatan dan kelemahan, minat dan gaya pembelajaran murid, yang mana seterusnya dapat membantu guru dalam merancang sokongan yang sesuai, seperti memberikan bahan pengajaran yang mudah difahami ataupun menyediakan aktiviti sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amni Izzat TPT Zanurin dengan nombor matrik P156100 akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan pengaplikasian konsep scaffolding dalam pengajaran bahasa Melayu. Baiklah, saya akan menerangkan berkaitan dengan 2 kaedah, iaitu kaedah pertama, kaedah pembelajaran aktif dan kaedah kedua, penggunaan bahan bantu mengajar.
Bagi kaedah pembelajaran aktif ini, ia adalah interaksi dua hala antara guru dan murid. Sebagai contoh, aktiviti sesi soal jawab. Aktiviti ini akan memudahkan pemahaman murid sekiranya terdapat murid yang tidak memahami pembelajaran pada hari tersebut. Dan sesi belajar akan menjadi lebih efektif jika berlaku dua interaksi antara guru dan murid. Baiklah, seterusnya adalah penggunaan bahan bantu mengajar. Penggunaan bahan bantu mengajar ini dia tidak terhad kepada buku dan papan tulis sahaja, dan ianya meliputi semua bahan yang melibatkan semua panca indera manusia. Penggunaan bahan bantu mengajar mampu menimbulkan idea, ilustrasi, fakta atau kemahiran baru yang terdapat pada murid. Penggunaan bahan bantu mengajar juga mengurangkan kebimbangan dan kebosanan pelajar apabila di dalam kelas. Bagaimana teori scaffolding ini dapat membantu pengajaran dan pembelajaran dalam subjek matematik? Okey, yang pertama ialah penggunaan alat bantu visual. Okey, melalui penggunaan alat bantu visual, murid dapat memahami konsep matematik dengan lebih baik. Contohnya melalui penggunaan gambar rajah, model seperti alat geometri yang berbentuk fizikal, dan kemudiannya manipulatif seperti objek-objek seperti jam, pembaris dan sebagainya. Okey, melalui penggunaan alat bantu visual, murid dapat membayangkan konsep matematik itu secara visualisasi dengan lebih baik. Okey, yang kedua ialah pembelajaran kolaboratif di mana wujudnya sesi soal jawab dan interaksi antara guru dan murid. Contohnya seperti aktiviti round table. Aktiviti round table di dalam kelas boleh dilaksanakan apabila guru bertanyakan setiap seorang murid tentang topik yang diajar, tentang apa-apa yang mereka masih tidak faham, dan daripada situ cikgu atau guru akan menerangkan lagi dengan lebih lanjut dan murid itu akan lebih faham daripada situ. Okay, seterusnya pembelajaran kolaboratif ini membuatkan murid itu menggabungkan informasi yang sebelumnya dan informasi baru dan kemudian membentuk fahaman yang baru. Perkara ini akan menyebabkan murid akan dapat menyelesaikan soalan matematik itu dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Intan Nur Azrina binti Nur Azam. Seterusnya kita akan lihat bagaimana mengaplikasikan teori scaffolding dalam PNP matematik. Kita tak dapat nafikan bahawa matematik merupakan sebuah mata pelajaran yang agak mencabar untuk sesetengah murid. Jadi salah satu cara untuk kita membantu murid adalah dengan menggunakan teori scaffolding di dalam bilik darjah. Salah satu aplikasinya adalah dengan memberikan pengajaran ataupun bimbingan secara berperingkat kepada murid. Sebagai contoh, dalam konteks silibus matematik tahun 3, guru yang ingin mengajarkan murid topik, darab ataupun bahagi perlulah mengajarkan topik tambah dan tolak terlebih dahulu. Setelah itu, guru boleh membimbing murid dengan bahan bantuan mengajar seperti jadual sifir, raja sifir ataupun sifir berlagu untuk menerokai konsep sifir 1 hingga 12 dengan sendiri, dan kemudian barulah guru boleh pergi ke peringkat yang seterusnya, iaitu dengan mengajarkan topik yang lebih kompleks seperti topik pecahan ataupun perpuluhan. Bimbingan secara berperingkat inilah yang kita panggil sebagai scaffolding, memandangkan tanpa bimbingan daripada guru ataupun MKP ataupun more knowledgeable person tersebut, sukar untuk murid menguasai konsep darab ataupun bahagi dengan sendirinya dalam aktiviti seharian mereka. Jadi pengajaran secara berperingkat ini membantu mengurangkan beban pembelajaran murid dan ia juga mampu mengikut kemampuan kognitif murid. Seterusnya kita lihat pernyataan masalah yang terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama kategori yang melibatkan operasi dan nombor secara langsung, ataupun kategori yang kedua yang melibatkan pernyataan masalah matematik berayat. Okey, di mana
Masalah ini dalam bentuk pernyataan ataupun cerita yang memerlukan murid untuk berfikir di luar kotak ataupun menggunakan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Di sinilah kelemahan murid, dan kelemahan ini perlu segera diatasi supaya murid tidak keciciran ataupun ketinggalan di dalam mata pelajaran matematik. Aplikasi yang kedua, di sini saya sertakan contoh latih to be terancang, dan contoh yang saya sertakan di sini adalah kaedah pengukuhan yang diperkenalkan oleh Toro Kumon. Okey, kaedah pengukuhan ini murid dapat melakukan latih to be di dalam kertas kerja yang diberikan secara harian kepada mereka dengan satu atau dua set suruhan. Okey, set suruhan ini adalah contoh ataupun cara untuk menyelesaikan masalah matematik untuk sesebuah topik. Setelah murid boleh menyelesaikan sesebuah topik, murid akan diberikan set soalan yang lebih mencabar untuk menguji tahap ataupun daya kognitif murid. Kaedah Kumon ini jelas menggunakan konsep scaffolding kerana setelah mereka dapat berdikari, sokongan ataupun sokongan daripada 1 hingga 2 set suruhan yang saya sebutkan tadi ataupun MKP dapat dikurangkan. Okey, jadi di sini latih to be yang terancang ini dapat membantu memberikan pengukuhan ataupun penguasaan topik yang lebih baik untuk murid, memperkembang kemahiran kognitif murid, membina kemahiran dan keyakinan murid, dan yang paling penting sekali meningkatkan prestasi murid. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fa'in Afifah binti Ishak akan membentangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru semasa mengaplikasikan teknik scaffolding di dalam bilik darjah. Antaranya adalah guru perlu mengenal pasti kemahiran membaca di kalangan murid, terutama sekali pada tahun 1 dan 2. Ini kerana setiap murid mempunyai tahap kefahaman dan keupayaan berfikir yang berbeza, jadi guru perlu menggunakan pelbagai kaedah scaffolding yang sesuai serta memerlukan masa untuk melatih murid mengenal huruf, mengeja dan membaca. Yang kedua adalah murid cenderung kepada pemikiran kritis dan kurang memberangsangkan, di mana murid tidak mempunyai daya pemikiran yang matang untuk memahami dan menguasai kemahiran membaca dengan baik. Jadi, guru perlu menekankan pemahaman pengisian maklumat yang disampaikan dan memberi tumpuan kepada murid untuk membuat rumusan yang mudah dalam sesuatu pembelajaran. 3. Kurangnya strategi pengajaran yang sesuai juga adalah salah satu cabaran guru dalam menyampaikan PDP kepada murid. Tanpa strategi pengajaran yang sesuai, murid akan mudah terbeban dan tidak dapat menguasai mata pelajaran. Sebagai contoh, mata pelajaran matematik yang melibatkan penggunaan nombor yang banyak, di mana murid perlu mengingati formula atau jalan kerja penyelesaian masalah. Keempat, kurangnya sokongan pembelajaran, di mana guru memerlukan BBM iaitu bahan bantu mengajar yang mencukupi dan sesuai dengan teknik pengajaran yang disampaikan. Sebagai contoh, guru menggunakan pembelajaran berbentuk visual seperti blog atau flashcard yang dapat membantu murid memahami konsep pembelajaran dengan jelas dan menarik perhatian murid. Akhir sekali, cabaran guru dalam mengaplikasikan teknik scaffolding adalah dari segi masa, kehendak, tempat dan persekitaran yang sesuai agar dapat menghasilkan pencapaian murid yang lebih baik. Guru juga perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan scaffolding supaya murid dapat pemahaman yang berkesan. Secara kesimpulannya, scaffolding merupakan alat penghubung antara apa yang telah diketahui dan tidak diketahui oleh murid. Scaffolding juga dikenali sebagai alat bantuan kepada murid dalam menyelesaikan sesuatu masalah seperti dalam mata pelajaran matematik yang memerlukan alat bantu visual iaitu gambar rajah atau carta supaya murid mudah mengingati langkah-langkah penyelesaian masalah. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu pula adalah sebagai pemberian sokongan sosial berbentuk bimbingan dan latihan untuk membantu murid menguasai pelbagai aspek bahasa seperti membaca, menulis, mengenal tata bahasa dan kosakata. Dengan penyampaian teknik scaffolding yang berkesan, ia dapat membantu pencapaian dan minat murid terhadap pembelajaran.
Terima kasih.